Misteri Bermuda Triangle. Di barat Lautan Atlantik, wujud satu kawasan yang penuh dengan misteri. Tempat di mana kapal hilang, pesawat lenyap dan penjelasan seringkali tidak memandai. Inilah Bermuda Triangle yang dikenali sebagai The Devil's Triangle. Kawasan ini terbentang di antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico, meliputi lebih 1/2 juta batu persegi laut. Ia adalah salah satu laluan pelayaran yang paling sibuk. Namun sejak beberapa dekad lalu, ia sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh dan kehilangan yang sukar untuk dijelaskan. Tumpuan dunia mula terarah ke Bermuda Triangle pada tahun 1945 dengan kehilangan misteri pesawat Flight 19. 5 pesawat pengebom tentera Amerika Syarikat lenyap semasa latihan rutin, hilang dari radar. Sebelum komunikasi terputus, juru terbang melaporkan kekeliruan dan kompas yang tidak berfungsi. Lebih menakutkan, pesawat penyelamat yang dihantar untuk mencarinya turut hilang tanpa sebarang kesan. Terima kasih mana yang tengok konten-konten aku selama ni. Jangan lupa support aku kat platform ni, okey? Namun itu bukan satu-satunya kes. Pada tahun 1918, kapal kargo tentera laut USS Cyclops membawa lebih 300 anak kapal hilang semasa pelayaran daripada Barbados ke Baltimore. Tiada isyarat kecemasan, tiada serpihan, tiada mangsa ditemui. Dan pada tahun 1967, kapal layar mewah Witchcraft melaporkan masalah teknikal hanya satu batu dari pantai Miami. Pengawal pantai tiba dalam masa 20 minit, tapi bila diorang sampai je, kapal tu dah tak ada. Seolah-olah gaib dari dunia nyata.